Testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali pada hari Ahad, 6 September. Actually 6 September. Sekejap. Okay, sorry, 6 September pula, 6 November 6 November pada pukul 9 hari ini. Alhamdulillah. So InsyaAllah kita akan teruskan kita punya weekly market outlook. Apa yang kita akan lihat pada pasaran minggu depan, apa direction dia. Okay, Alhamdulillah sekarang ni dah 4 orang, tadi 5 orang. It's okay, no problem. So mana-mana yang ada dalam live ni, say hi sikit. Alright, say hi sikit. Jadi saya tahu siapa yang ada. Okay, let's go. Mana Google lah? Sini. Okay. First adalah kita akan tengok apa news yang akan datang lah, Investec.com. Minggu lepas FOMC apa semua, itu pasal orang panggil apa, interest rate lah. Wrapping the weeks in market. Ini dia bagi tahu lah, John Powell. Alright, news dia apa yang kita nak kena tengok. Stock market. China Evergrande say interest rate in Hong Kong. Okay, tak ada apa. Some staff want to leave Indiana because of vaccination ban. Okay. Sekarang ni orang start nak buang pekerja ni. Orang start nak kena buang pekerja. And then kita tengok news general for the general top 5 things. Kita akan tengok top 5 things to watch in the market next week. Apa yang akan berlaku ni. Terbaik coach kita. Thank you Tuan Khairul. Thank you. Right, top 5 thing, energy and precious metal. Besi naik, minyak naik. Minyak naik seronok semua mandi minyak. Minggu depan saham mandi minyak minggu depan. Break 100. Orang-orang kerja sesi minyak kaya-kaya, pelantar-pelantar minyak. Top 5 cases stock in the news. Ni tak ada apa sangat ni, ambient research. So top 5 thing yang kita akan tengok. Yang pertama adalah US inflation data. Kalau naik insyaAllah okey. Kalau drop lah. Tapi biasanya inflation data biasanya dia akan drop. Sekejap. Economic expected Indonesia come to 8% and the monthly inflation to rise by yes. Biasa akan naik. Terima coach. Yes, terima kasih Tuan Arif. Terima kasih kerana support. Please like, share, comment and send star. Okay, naik 0.7% lah, 0.7 basis untuk inflation data. Key election, kita pun election enggak minggu ni. Minggu ni pula, bulan ni US midterm election. Congress Presiden agenda to remaining 2 years of his term. So ada lagi midterm election lagi 2 tahun saya. Dia dah 2 penggal lah. So stocks pun sama. Malaysia pun sama juga. Kita akan ada orang panggil election juga dalam bulan ni. Hopefully semua dapat undi yang baik lah, yang terbaik. Okay, inflation data untuk stocks. Struggling equity will be test coming to be double warming inflation data. Okay, so inflation data has leveraged market move in the leading force investor to remember expectation to the Federal Heights. Analyst said this professor stocks akan tengok kepada US midterm elections lah. Ni fiscal spending and inflation outlook. Surprise win. According to retail data, US stock have performed better in period dividend government. Okay, ni dia kata lah perform better lah. Okay, China dengan Hong Kong stock jump sharply. Speculation Beijing may soon zone zero COVID. Yes, COVID balik ni. Diorang dah start lockdown balik. Salam tuan Cowboy Malaya. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana support. China is to release data on the trade inflation. Okay, China sekarang tengah drop sebab orang start, orang panggil quarantine balik. Orang panggil PKP lah.
UK GDP sekarang ni Prime Minister baru untuk UK. Tu dia sebelum kita datang kata okey ni kita tak tahu lagi. Better kena tengok lah. Cuma fokus dia kata for the high orang dia perlu current quarter Britain has already enter the recession record. Okey, dia tengah recession. Bila dia dah enter recession mode, jarang-jarang lah dia akan drop lagi. Jarang-jarang dia akan drop lagi. Biasanya dia akan turning back balik lah untuk UK, hopefully lah. Kita tak tahu Malaysia, I'm not sure dah start recession belum. Tapi untuk recession inflasi, tersilap saya hari tu dah enter naik balik. Mungkin enter balik. Alright. Okay, so next apa yang kita akan tengok, kita akan pergi ke stock market dahulu. Kontak-kontak apa yang kita nak tengok. So setakat ni saya rasa energy memang cantik lah energy. Sekejap Okay, trading view. Oh, bukan di sini. Okay, kita akan tengok sektor-sektor dalam Malaysia dahulu. Kita akan tengok sektor-sektor dalam Malaysia dulu. Okay, yang for newcomers boleh komen at least saya tahu siapa yang ada. Please like, comment, share and give 10 stars. Itu je lah. Okay, kita akan tengok indeks apa yang akan berjalan pada minggu hadapan. Okay, alright. So untuk construction sepatutnya nampak menarik. Macam ada SP Setia, saya tengok tiba-tiba naik jump up lah. Construction saya nampak dah start nak rebounds lah. Apa-apa pun tunggu general elections, tunggu GE15, tengok dulu apa election kata. Biasanya bila kita dah ada kerajaan yang stable, yang baru ke, nanti dia akan ada construction punya ni lah. Akan ada election punya. Right, consumer product kita akan tengok sekejap. Consumer product hopefully rebound lah. Hopefully tengok minggu hadapan macam mana. Salam hadir. Thank you Tuan Abu Qayyum. Thank you. Energy should be rebound. I think besok I think satu candle besar ni energy, sama ada minyak apa semualah. Untuk energy. Financial services tengah drop. Pilihan raya keluar duit. Healthcare baru-baru ni LKL naik sebab consolidate, glove semua start naik sebab varian yang baru actually. So healthcare ni boleh yang ni disebabkan hari tu negatif 23 point. Waalaikumsalam Tuan Muhammad Nizam, thank you for support. Ini sebab negatif 23. Ni ada something wrong hari tu. Tak silap saya FOMC first, second lockdown China. Okay, industry period. Industry production je mana ni. Okay, dia tak mau keluar guys. Tak apa guys, kita relax dulu. Alright, untuk plantation I think should be good. Boleh. Sawit ni semua boleh standby. Plantation. Property Malaysia not yet. Sebab kalau tukar government akan tukar policies mungkin kenakan tax ke. Kalau pengecualian cukai naik. Kalau pengecualian cukai biasanya naik lah. Kalau dikenakan rate yang tinggi akan jadi drop lah. REITs, real estate investment tengah drop. Teknologi ni ramai orang tunggu ni, tak tahu bila nak naik ni. US punya teknologi pun masih terumbang rambing. US punya teknologi hopefully good signs lah, good signs. LGMS apa lupa lah. Synergen, better watch this LGMS, Synergen. SFP Tech I not sure, itu kena tengok dulu lah. So kalau you guys ada counter-counter yang perlu saya nak tengok, saya nak fokus, boleh roger di bawah. Counter-counter saham only. Untuk pair nanti kita akan masuk. Telecommunication should be good. Transportation, untuk transportation ni bulan 11 ni kot I think. Dia dah naik dulu ni sebab ada tempat-tempat helikopter SPR rasanya ni. Banyak nak kena pakai transportation untuk polis-polis apa semua.
Okay, alright. Untuk pilihan raya, utilities should be good jugalah. Hopefully okay utilities. Alright. So contoh apa yang kita akan lihat minggu hadapan? So saya akan pergi ke top gainers. Alright. So sudah berada di top gainers. Sekejap Okay, ini dia. Ini untuk chart. Ini untuk saya punya ni lah. Harta not yet. Hong Leong Bank I think no. Timecom no. Timecom okay. Telecommunication should be okay. CYL kalau nampak Morobuzu, seperti mana yang kita dah belajar, sekiranya berlaku Morobuzu, apakah fokus kita pada akan datang? Kita dah tahu dah kan. Alright. Aziata telecommunication should be good. Inari teknologi, be careful. Morobuzu nak selit sikit pun boleh, tak ada masalah. Sam plantation tadi kita nampak ada potential rebound, should be good. Ni yang kita nak tengok lah. Kita akan fokus index dulu, and then apa baru kita tengok market. Konten ni lah. Apa yang kita nak nak tengok lah. Okay, alright. Sam ni dah tinggi sangat. Mr. DIY dah lama sideway. Hang Yuan okay. Itu dah nak spike balik ni Hang Yuan ni. IOI properties dah start naik balik. Okay, alright. Next, apa lagi? Top Glove CPCP. Tengok minggu hadapan besok apa cerita dia. Alright. K Plus pun sama. Tengok besok. I think boleh naik lagi ni. I think hopefully. Ramai yang sangkut kat dalam glove ni. Okay, alright. So saya rasa SFP tag ni I think boleh try re-entry. SYF Prabot. SYF bukan Prabot. I tak ingat. Betul lah, Hasul SOF. Should be okay I think SOF ni. Bila lagi nak banjir pilihan raya pun tengoklah. Boleh tengok. Okay. Kalau ada counter apa yang saya nak tengok kan, boleh PM saya lah. So next we are going to US market. Kita akan tengok apa yang kata US market. So first S&P 500. S&P 500 we going look first. Sangkut. Okay, sekejap. Advance DJI top 30. Dow Jones should be okay. Hopefully naik lah. Tapi kalau inflation data kata going drop, dia akan drop jugalah. Inflasi data ni ni kena tengok minggu hadapan apa cerita dia. Okay, so perjalanan bursa Malaysia. Kalau perjalanan bursa Malaysia seperti mana yang saya bagi tahu minggu lepas, kalau ada break dia akan turun, tapi dia tidak break. Nampak ada drop bawah. Yes, betul, dia drop. Berkemungkinan dia akan turun sampai 140 ke 14 lah. Hopefully ni adalah inside bar. Kalau inside bar, hopefully dia akan terus naik lah. Saya target dia akan start naik lah. Kalau inside bar dia akan start naik, hopefully. Amin. Macam tu lah. Okay, sekejap. Hopefully terus naik macam ni lah. Naik, drop balik, baru naik. Ini pattern dia lah untuk bursa Malaysia. Ini untuk bursa Kalau yang ni dia akan turun sampai sini, naik sampai atas ni, nanti baru dia pecah bawah lah. Okay, alright. Ini perjalanan orang panggil fokus ataupun kronologi lah untuk bursa Malaysia punya index. So hopefully index going good pada minggu hadapan lah. Okay. So kita akan pergi tengok Amazon dahulu untuk US market. Amazon, apa cerita Amazon? Okay, Amazon memang drop. I think drop ni, inflation belum kata drop juga ni. Auto boleh back tak? Okay, boleh. Alright, inflation belum kata drop ni, nampak dia tembus support ni minggu lepas dia break support, going down. Takat mana dia akan pergi? Bawah ni dah pecah, banyak pecah ni. Takat paling busuk bawah ni untuk Amazon. Ini tu US market. SAS 8324. So untuk Amazon be careful. Google boleh drop lagi. Google pun kata macam drop juga. Yes, betul.
Mereka patutnya naik tau. Minggu lepas Dow Jones 30 pun dia kata naik, tapi ni drop. Okay, Google pun drop. Meta kata apa? Meta gap down terus. Tesla Tesla cantik. Drop dia pun tak sebanyak drop macam diorang tu. Mungkin diorang beli Twitter ke apa, I'm not sure. Dia masih tahan berada di support. Tesla dia tak terlalu drastik macam Amazon dengan Google punya ni lah. Tengok Apple. Apple pun okey. Mungkin dia lancar produk baru, so dia selamat situ, dia play safe dekat situ lah kot. iPhone baru kan. Saya target ni kalau ada break dia akan turun bawah, tapi tidak, dia terus ke bawah, dia tak jadi break. So cerita sekarang ni sepatutnya Apple patutnya start naik atas lah. Dia akan start naik atas balik. Ni ada ni, ada orang panggil support ataupun supply area kawasan sini lah. Yang ni kita kena tengok dan kena lihat. Okay, alright. So next kita akan cuba pergi ke ini comment, ini orang panggil soalan untuk stocks market US dengan Bursa Malaysia. Kalau ada boleh ni lah, boleh drop your comment on the below. Please like and share. Kalau boleh send star tu cantik kau. Okay, taklah saja kurang ya. Alright, so kita akan pergi ke crypto. Crypto actually is going good actually is really going good positive vibes juga untuk crypto ni. Sudah lama actually dia drop. Ada lagi Twitter Elon Musk dia dah beli Twitter, dan diorang cuba nak buat Twitter tu sebagai platform untuk jual dan beli crypto lah. Alright, dia akan cubalah, tapi saya target seperti mana sebagai itu minggu lepas dia akan naik. Saya rasa dia akan naik pergi sampai 22508. Dia akan pergi perlahan-perlahan kayu. Okay, alright. So Ethereum nampak dia akan cuba naik 1776 lah dekat area sini. Okay, 1776 untuk Ethereum. Alright, kita akan tengok cuba tengok Shiba Inu. Apa cerita dia? Itu dah naik banyak, drop balik. Harap dah cabut lah ni. Ini kalau macam gini sideway ni dia akan drop sekejap ni, baru dah akan buat lentunan. Kalau boleh berhati-hatilah. Ini dah kena cabut, patutnya kena cabut lah ni. Alright. Okay, ada apa-apa soalan lain untuk cryptocurrencies? Kalau ada boleh roja-roja. Alright, so kalau tadi kita akan move to the pair, iaitu forex. So show me SAS. Oh no. Home kita akan pergi ke forex, and then kita pergi ke meja. Saya akan buat meja lah, meja pair only. Opening new tab, see more advanced charts. Okay, untuk pair saya rasa ini adalah orang panggil dia punya turning point untuk dia untuk Euro USD turning point untuk dia going up lah. Dia pun kuat merubuzu. Macam saya beritahu hari tu minggu lepas, dia kata ada break, dia akan turun ke bawah, dia akan naik start naik atas balik. Ini adalah fokus saya daripada minggu lepas. Yes, betul. So cuma sekarang ni dia kena break 99755 ni dulu. Dia kena break 99755, baru dia akan start naik atas ni lah. Berkemungkinan resistance saya target first area sini. Kalau pecah, pastinya kuat ni, pecah ni. Second adalah area sini, sebab mungkin ada supply and demand, ada base dekat rally base rally ataupun rally base drop dekat area sini. Untuk 1035 dia adalah highest untuk yang area sini lah. Okay, highest untuk area sini untuk Euro USD. Okay, we go to next major pair, iaitu UJ, US dollar dengan Japan. So US very strong. Japan macam tak boleh nak tak boleh nak ni lah, nak orang panggil nak lock the price lah. So tak boleh nak kunci dia punya harga lah, market lah, ataupun panggil tambat duit. So US keep going up. For this current state, I think seperti mana yang kita lihat,
sejarah akan berulang kembali. Sejarah mungkin berulang. Seperti mana kita tengok PL dan perangai-perangai untuk waktu current ni, UJ ni bila dia sideway, nampak bila dia sideway dia akan pull up lagi lah. I think UJ ni akan ada kenaikan lagi lah, cuma based on this period, dia dah lama naik drop sekejap, nampak. So dalam 3 bulan fasa 1, 2, 3, I think ni akan sell sekejap lah. So situ mana yang saya tunjuk mungkin akan drop baru start naik balik. Depend on the market situations. But for now inflasi rate tak keluar lagi apa semua ni. Cuma FOMC je dia bagi tahu interest rate. So dia akan drop lah, dia akan tarik sekejap. Lagipun period dalam 3 bulan dah lebih banyak naik ni. Dia dah banyak naik dah. Okay, alright. So dia akan naik atas untuk UJ. So next kita akan tengok kita akan tengok lift the sides. Kita akan pergi ke GU. Kita akan pergi ke GU. Kita akan tengok dia kata apa. More and chart. Ni. Okay, GU. Break ke bawah saya punya trend line dia break ke bawah and then dia naik atas balik. So dekat atas ni ada lagi ni. Ni dekat sini saya target pecah ni, dia akan pecah untuk GU akan pecah saya target. Okay, alright. 15 orang, Alhamdulillah. So saya target GU dia akan going up ni. Nak kata dia touch trend line bawah ni, no, dia tak akan touch. Ni nak balik naik atas balik ni. I think dia naik atas balik ni. Okay, last saya tu dekat area sini trend line pecah. So cover balik sini, should be going up lah. I think going up balik ni GU ni, USD. Tukar government baru. Minggu depan pun ada news juga ni, UK, untuk ni UK, lagipun presiden baru kan. Alright. So next untuk GU, after GU kita akan fikir ke major pair, iaitu next major pair sekejap. Australia USD, apa dia beritahu, pun naik juga ni. Pecah trend line, dia jadi yang ni ataupun yang bawah ni pun boleh, tak masalah. Serabut sikit lukisan. Cuma yang ni tak lepas. Ni saya target dah naik ni, dah akan naik ni untuk Australia sini. Okey, ada ini pair yang saya nak kena tengok, ada tak? Lepas ni saya akan pergi terus ke crude palm oil, FCPO. Hari tu saya tengok minggu lepas FCPO kata sell tau. Nampak solid nak sell pula. Solid nak sell ni. Nampak candle pun murubuzu ni, bearish murubuzu. Saya tengok ini sell ni. Sekejap je dia sell. Minggu depan tu naik balik. So saya counter balik dekat dalam group advance yang mana dah belajar teknikal saya lah. Jap. Yang ni hari tu saya kata sell, tiba-tiba dia naik kan. So saya beritahu FCPO boleh entry buy. Faham, naik 2 hari. Okey lah. Ini pun kalau 2 hari naik ni masuk teruk dah. 2,000 3,000 tak lari ni. Berapa hari je? 2-3 hari. Okey. Alright. So next apa lagi Any soalan? So next, tak silap saya kita akan tengok Brent oil. Ini minyak lah, mandi minyak, bukan mandi buih mandi minyak. Brent oil Brent K. Nampak breakout, Marubuzu breakout. Boleh naik lagi tak? Boleh. Saya harap atas 100 lah. Saya harap atas 100 lah. Saya harap lah atas 100 baru boleh mandi minyak.
Atas 100 kita stable. Malaysia akan stable lah. Kontor-kontor minyak akan start naik lah. Okay, alright. Ni Brent oil, hopefully break 100. Tapi kalau drop juga minggu depan, pisang drop minggu depan, pisang kita. Okay, right, ada soalan? Kalau tak ada, kita dah nak penghujung ni, main event ni. Apa hala tuju pasaran emas kita? Gold bond, ekonomi, bond trader is not easy lah. Index ni kita tengok index apa, SPX ke, Dow Jones ke. Dow Jones ni minggu lepas ni drop ni si Dow Jones ni. Okay, right, last sekali adalah gold. Kita akan usia gold. Alright, ini dia gold. So, nampak gold tiba-tiba dah naik. Tiba-tiba dia dah start naik. Lagipun dia dah sideways ni. Lama dah sideways ni. Lama dah sideways. Okay, then kita tandakan mana support resistance. Resistance. Bawah ni adalah support. Nampak 1, 2, 3 line. Okay, tunes. So di manakah base, rally and base? Saya akan tandakan. Ni ada drop, base drop. Atas ni satu. Dekat sini pun ada base. Kalau saya memang banyak base. Tapi dalam base ni ada, nampak ada support. Dalam base ni pun ada base lagi. Ada support dekat di bawah ni. Ini pun ada juga. Dekat sini very very strong lah. I think sini rate saya kalau 10 of the 10, I think kalau apa of the 10 lah, 10 lah dia punya rate dia. Kalau 11 pun 11 lah. Cuma dia kena break pecah ni. With strong sentiment lah. Kalau banyak buying, gold akan naik atas lah. Cuma biasalah, saya bukan ahli nujum. Kalau saya ahli nujum, saya tahu apa yang berlaku minggu hadapan ataupun besok. InsyaAllah saya dah kaya dah. Saya simpan seorang-seorang je. Okay, alright. So dalam konteks dekat sini, saya target dia akan start naik, pergi ke area supply dekat atas. Supply area atas ni dengan resistance. Nanti dia akan start drop balik lah. Sama ada dia nak ambil perumpang dekat area base bawah ni, ataupun ni kebiasaannya lah, dia akan pecah juga ni. Dia akan pecah, drop balik, ambil penumpang, baru dia akan naik. Kebiasaannya dia akan pecah lah. I think. Kalau tidak, dia jadi macam ni. Tapi solid ni, besar ni, Murubuzu ni, I think dia akan break pecah ni. Dia akan pergi atas ni juga. Saya target atas ni dulu, 1799. Dia akan pergi ke 1.8. Okay, alright. So, ada soalan? Hari ni laju setengah jam ni. Okey, ada soalan yang saya nak kena tengok. Ada pep ke yang saya nak monitor? Alhamdulillah 13 orang, 12 orang. Okey, terima kasih. Tak apa. Terima kasih. Kalau boleh please like, comment and share. Alright. So, kalau tak ada, actually saya ada buat orang panggil webinar Zoom. Percuma free pada 19 November. Pada 19 November pukul 9 sampai pukul 3 atau sampai pukul 2 lah, tak lama pun. Sama ada kita kali ni untuk saham lah, mula melabur saham, sama ada trade sendiri ataupun broker trade kan. Kalau trade sendiri, berapa persen yang kita akan dapat, ada teknik-teknik yang saya akan bagi tahu lah. Ini kalau broker trade kan, berapa modal yang perlu kita kena taruh untuk broker trade kan. So apa yang kita orang cover dekat sini, overview pasaran saham, cara untuk mula, pengurusan kewangan, step by step untuk melabur trade sendirilah. Ini saya akan ajar pengenalan platform pelaburan, and then broker trade kan ni kita kat sini saya akan bagi tahu lah macam mana kita nak hit jackpot 2% until 5% dalam masa satu hari. Beli petang, pagi jual, boleh dapat 2% ke 5%. Kalau untuk trade sendirilah. Kalau ada duit 30k, kita akan pergi ke ni lah, broker trade kan. So kalau berminat, saya ada bagi link dekat dalam apa dia sekejap saya bagi link dekat dalam komen di bawah. Kalau berminat, boleh lah. Boleh. Sekejap.
Kalau berminat, boleh register dulu register Zoom. Ayo Allah, jap. Sekejap. I'm not sure boleh pakai ke tidak ni. Cuba someone click that link, adakah dia akan push. I'm not sure about that. Yes, I think yes lah, betul lah. So kalau saya buka jadi Facebook, follow link, page Zoom not found. Sekejap. Saya bagi. Kalau ada soalan boleh Roger. Hari mengundi ke? Hari mengundi ya? Tak ada. Lah 19 hari mengundi okey. Saya rasa saya akan drag sikit kot. Sabtu Ahad lah. Lupalah hari mengundi lah. Pasal planning lama ni sebenarnya ni. Okey. 19 mengundi lah. Tak apa, daftar dulu. Nanti saya akan bagi link follow up lah. I think Ahad lah. Soalan hari mengundi. Betul lah. Terima kasih Ina Isma beritahu. Saya tukar hari Ahad kot. Hari Ahad sekejap lupa lah. Okey, yelah 4 tahun sekali kan. Saya bagi link sekejap sekejap. My account. Tak apa, daftar dulu. Nanti saya akan tukar tarikh. I think hari ni kot, hari Ahad. Hari Ahad tersebut. Lupa betul lah. Okay. Right, daftar dulu. Hari Ahad nanti. Hari mengundi tak buat lah. Hari mengundi memang tak buat. Saya pun pulun nak kesana kesini kat hari mengundi. Bukannya saya ni, tapi tempat saya jauh lah, tempat mengundi saya. Okay, right. Ada soalan lain? Terima kasih Tuan Aina Isma beritahu. Saya tak perasan langsung. Nanti bagi link. Ada dia. Saya dah bagi dekat atas tu. Boleh ni. Dekat komen tu. Daftar je dulu. Nanti diorang akan update semula lah kalau ada perubahan. Yang penting email selalu pakai alright. So, kalau tak ada apa-apa soalan, boleh Roger Okay. So, saya rasa itu sahajalah kot. Tak ada soalan Goal saya target akan start naik lah. Hopefully naik balik lah. Kalau counter macam mana, kalau ada drop, kita tengok ada bearish engulfing ke bullish engulfing ke, itu kena hati-hati lah. Okay, so saya rasa itu saja kot. Kita akan berjumpa pada minggu hadapan. Alright, saya rasa itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Happy trading for the next weekend. Assalamualaikum.